Adakah sisa ladang anda sebenarnya lubuk emas yang belum diteroka? Terus kekal bersama kami jika anda berminat kerana kami akan mendedahkan satu fakta mengejutkan di hujung episod tentang bagaimana sisa ini bertukar menjadi sumber tenaga rahsia untuk mikrob tanah anda. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS, Agricultural Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Ya, bersama anda semula hari ini. Kepada anda semua yang sedang mendengar, sama ada anda sedang memandu pacuan 4 roda meronda blok ladang atau sedang merehat minum kopi di beranda. Hari ini kita akan bincangkan satu inovasi yang sejujurnya ada potensi besar. Betul, potensi untuk mengubah cara koperasi dan pengurusan tapak semayan kita beroperasi. Tepat sekali. Dan untuk perbincangan hari ini, kita merujuk kepada satu kajian baharu yang diterbitkan pada tahun 2026 ini. Kajian ini sebenarnya datang dari wilayah Ucayali di Peru. Oh, Peru. Ya, saya tahu. Mesti ada yang terfikir, Peru, jauh tu. Cuaca mereka tak sama. Bentuk muka bumi pun berbeza dengan Malaysia. Tapi sebelum anda tukar ke siaran lain, ada sebab kenapa kita bincangkan hal ini. Ya, kita memang tak boleh samakan geografi Peru dengan Malaysia, tetapi kerja penyelidikan yang mereka lakukan ini fokus kepada sisa kelapa sawit, sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Hasil kajian mereka mempunyai potensi aplikasi yang sangat praktikal. Kita bukan nak bincang teori sains semata-mata hari ini kan? Kita nak bentangkan satu idea perniagaan berpotensi yang patut diterokai oleh pekebun kecil dan koperasi di negara kita. Idea perniagaan, saya suka bunyi itu. Jadi, mari kita mulakan dengan masalah utama di ladang kita. Isu longgokkan tandan kosong sawit, saya akan sebut TKS selepas ini. Ya, masalah klasik TKS. Realitinya, kita semua tahu TKS ini satu cabaran logistik. Bila lori bawa balik TKS dari kilang, kita lambatkan di ladang, jadikan sungkupan dan biarkan ia mereput. Betul, dan masalahnya ia ambil masa yang agak lama, 60 hari, 90 hari, malah kalau cuaca tak mengizinkan boleh memakan masa sampai 24 bulan untuk hancur sepenuhnya. 24 bulan tu sangat lama. Memang lama. Dan sementara nak tunggu ia hancur, ia jadi tempat pembiakan kumbang tanduk serta melepaskan gas metana ke udara. Itu satu masalah. Dan ada satu lagi masalah besar yang jarang kita bincangkan secara serius. Tapak semayan. Oh, beg poliplastik. Betul. Berapa juta beg poli hitam yang industri kita guna setiap tahun? Kita koyak masa menanam dan kadang-kala serpihan plastik tu tertinggal di ladang. Ya, dan lama-kelamaan bawah panas matahari dan hujan, ia reput menjadi mikroplastik. Yang meresap dan mencemarkan tanah ladang kita sendiri. Maksud saya, kita nak selesaikan masalah anak benih, tapi kita cipta masalah pencemaran yang kepanjang. Jadi persoalannya sekarang, kita ada lambakan TKS yang lambat hancur dan kita ada masalah plastik di tapak semayan. Boleh tak kita gabungkan kedua-dua masalah ini? Dan hasilkan satu penyelesaian. Tepat sekali. Boleh tak kita hasilkan produk yang ada nilai komersial daripada sisa buangan ini untuk menggantikan beg poliplastik tu? Itulah yang dibuktikan oleh pasukan penyelidik dalam kajian 2026 ini kan? Ya, mereka tak sekadar buat kajian atas kertas. Mereka betul-betul berjaya mencipta pasu biodegradasi atau pasu mudah urai menggunakan 100% bahan asas dari TKS. Wah. Dan rekaan ini berfungsi serampang dua mata. Ia menyelesaikan masalah sisa buangan kilang dan ia menghapuskan penggunaan plastik di tapak semayan. Okey, bila sebut pasu mudah urai ni, sejujurnya pekebun dah lali dengan terma ni. Memang pun. Banyak produk di pasaran kata mudah urai. Tapi bila tanam, lepas 3 tahun, masih keras macam tu juga. Jadi, mari kita tengok betul-betul resepi pasu dari kajian ini. Macam mana mereka buat pasu seberat 140 gram ini? Resepinya agak menarik. Ia mengandungi 56% gentian TKS yang dihancurkan, 14% kanji kentang dan 28% air. Okey. Tapi ada dua bahan rahsia ditambah, 1% batuan fosfat dan 1% dolomite. Tunggu ya. 56% gentian TKS, kanji kentang, air, batuan fosfat, dolomit, gabungan peratusan tu
Kenapa spesifik macam tu? Sebab 56% gentian TKS itu adalah tulang belakang pasu ini. Ia memberikan kekuatan fizikal, tetapi gentian semata-mata tak akan melekat. Oh, itulah sebabnya mereka gunakan kanji kentang. Betul. Kalau saya nak bayangkan, proses ini macam kita buat kuih tradisional kan? Gentian TKS tu ibarat kelapa parut. Kalau kita kepal kelapa parut saja, ia berderai. Jadi kita masukkan kanji kentang yang bertindak macam tepung pulut untuk ikat semuanya supaya kukuh bila dibakar. Analogi yang sangat baik. Tapi ia lebih rumit dari sekadar buat kuih. Kanji kentang dipilih bukan sekadar kerana ia melekat, tetapi kerana ciri rintangannya terhadap kelembaban awal. Maksudnya? Pasu di tapak semayan akan disiram setiap hari, kan? Kalau pelekat yang digunakan tak kuat, pasu akan hancur sebelum sempat anak benih membesar. Masuk akal. Kanji kentang memberikan integriti struktur yang cukup lama semasa di semayan. Dan bahagian yang paling kritikal dalam resepi ini adalah penambahan batuan fosfat dan dolomite itu. Ya, saya perasan bahagian tu tadi. Kenapa perlu letak batuan fosfat dan dolomite? Bukankah itu baja yang biasa kita tabur kat pangkal pokok? Adakah ia bertindak macam vitamin tambahan dalam resepi ini? Lebih daripada sekadar vitamin, penambahan dua mineral ini menukarkan pasu ini daripada pembalut biasa menjadi produk nilai tambah sebenar. Menarik. Apabila pasu ini mula terurai di dalam tanah nanti, dolomite akan perlahan-lahan membekalkan kalsium dan magnesium sambil menetralkan keasidan di zon akar. Dan batuan fosfat pula? Ia adalah sumber fosforus pelepasan perlahan yang sangat kritikal untuk perkembangan awal anak benih. Wah, maknanya kita sedang menghasilkan pasu yang pada masa sama berfungsi sebagai kapsul baja. Tepat sekali. Tapi mari kita sentuh proses pembuatannya. Kajian kata mereka campurkan bahan ini, panaskan pada suhu 40 darjah Celsius, kemudian bentuk menggunakan mesin pembentuk termo atau thermoforming. Ya, mesin pembentuk termo. Dengan tekanan hidrolik 20 tan sebelum dikeringkan pada suhu bilik selama 24 jam. Tunggu sekejap, mesin hidrolik 20 tan. Bila sebut benda ni, saya terbayang kilang pasang kereta. Tertawa kecil, ramai yang terfikir macam tu. Mampukah koperasi kampung atau persatuan pekebun nak keluarkan modal untuk teknologi macam ni? Bunyi macam tak masuk akal untuk skala kecil. Saya faham kerisauan tu. Kedengaran macam besar, tapi mesin pembentuk termohidrolik bersaiz komersial yang mampu memberikan tekanan 20 tan sebenarnya tidaklah sebesar yang disangka. Oh, iya ke? Ya, kebanyakannya hanya bersaiz lebih kurang sebesar 2 buah peti sejuk. Dari segi kos, ia sangat munasabah untuk sebuah entiti koperasi. Okey. Itu melegakan. Kalau koperasi peladang tempatan boleh mendapat geran atau modal untuk membeli jentera berat atau mesin pemprosesan dedak haiwan yang jauh lebih mahal, melabur dalam mesin acuan ini adalah sangat realistik, terutamanya dengan potensi pulangan pelaburannya. Baik, jadi dari segi pembuatan, ia masuk akal untuk koperasi. Tapi ini soalan paling penting yang setiap pekebun akan tanya. Adakah pasu ini betul-betul hancur di ladang? Memang itu isu utamanya. Sebab kita tak nak tanam anak sawit bersama pasu dan setahun kemudian bila kita korek balik, akar pokok tu melingkar tercekik sebab pasu tu tak reput. Penyelidik tahu tentang keraguan ini, sebab itu mereka tak buat ujian sekadar di dalam makmal berhawa dingin. Mereka lakukan ujian pengebumian dunia sebenar. Di lapangan terus? Ya, di lapangan. Mereka tanam pasu ini pada kedalaman 15 cm di bawah 3 keadaan berbeza selama 90 hari. 3 keadaan tu apa dia? Keadaan pertama, di dalam kawasan stor sebagai kawalan. Keadaan kedua, di kawasan tanah terbuka dengan sedikit rumput. Dan keadaan ketiga, di kawasan tanah perhutanan semula yang ada pokok-pokok matang. Dalam kes ini, pokok eukaliptus. Keputusan ujian inilah yang buat saya terkejut masa baca laporan tu. Pada hari ke-90, pasu yang ditanam di kawasan tanah berpokok kehilangan 93.88% berat asalnya. Tinggal sikit sangat. Betul, hampir hilang sepenuhnya. Penyelidik kata ia akan hancur 100% menjelang hari ke-95. Di tanah terbuka pula, ia susut 86.80% dan dijangka hancur habis pada hari ke-98. Dan jangan lupa tentang keadaan pertama di stor kawalan tadi. Oh ya, yang tu penting. Selepas 90 hari diletakkan di rak stor,
pasu itu hanya susut berat sekitar 1.06%. Mengapa perbezaan di stor ini sangat penting? Kerana secara komersial, ini membuktikan pasu tersebut mempunyai jangka hayat simpanan yang sangat stabil. Koperasi boleh hasilkan dan simpan lambakan pasu ini dalam stor berbulan-bulan, tanpa risau ia akan meruput atau berkulat sebelum sempat dijual. Itu poin yang bagus. Sebagai perbandingan, piawaian antarabangsa iaitu ASTM D5338 menetapkan bahawa sesuatu bahan plastik itu hanya diiktiraf sebagai biodegradasi kalau ia susut 90% dalam masa 180 hari. 180 hari? Pasu TKS kita ini lepasi sasaran antarabangsa tu dalam separuh masa saja, cuma 90 hari. Tapi saya ada satu persoalan teknikal di sini. Silakan. Kenapa kawasan tanah berpokok atau perhutanan semula tadi makan pasu ni jauh lebih cepat berbanding tanah lapang terbuka? Logik akal kita akan fikir matahari terik kat tanah lapang tu yang akan bakar dan reputkan pasu tu lebih pantas. Pemikiran logik biasa memang macam tu sebab kita terbiasa fikir kepanasan yang akan mereputkan benda. Tapi proses penguraian pasu TKS ini bukan proses fizikal. Habis tu, Ia adalah proses biologi. Ia tentang pertempuran mikroskopik di dalam tanah. pertempuran mikroskopik. Boleh jelaskan lebih lanjut macam mana pertempuran tu berlaku? Begini, gentian TKS ini kaya dengan sebatian yang dipanggil selulosa dan lignin. Lignin ini keras, ibarat besi tertulang di dalam simen konkrit. Okey, faham. Di kawasan perhutanan semula yang mempunyai akar pokok hidup, akar-akar ini merembeskan gula semula jadi ke dalam tanah. Gula ini menarik populasi kulat dan mikrob tanah yang sangat spesifik dan aktif. Oh, jadi mikrob tu datang cari gula. Ya, dan kulat-kulat inilah yang bertindak sebagai tukang pecah simen. Mereka merembeskan enzim khas yang memang dicipta untuk memecahkan ikatan keras lignin dan selulosa tadi. Jadi di kawasan tanah lapang yang kering, Populasi tukang pecah biologi ini jauh lebih rendah. Sebab itulah proses uraiannya lambat sedikit. sekarang baru masuk akal. Jadi pokok tu sendiri yang panggil mikrob untuk makan pasu tu. Dan bila pasu tu dimakan dan diurai, ia membawa kita kepada manfaat agronomik yang sangat besar. Tepat. Selain menyelamatkan bumi dari masalah plastik, penguraian pasu TKS ini membebaskan nutrien kembali ke dalam bumi. Kajian itu mencatatkan sebaik sahaja ia terurai, berlakunya peningkatan ketara tahap nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium, mangan dan zinc dalam tanah berhampiran. Ia mencipta zon tanah yang sangat subur tepat di mana akar muda anak pokok itu berada. Bukan itu sahaja. Proses ini meningkatkan paras bahan organik, menaikkan sedikit nilai pH supaya kurang berasid. Dan yang paling penting, Ia menaikkan kapasiti pertukaran kation atau CEC tanah tersebut. Kapasiti pertukaran kation atau CEC ini satu terma yang berat. Tapi untuk pendengar kita, cara paling mudah dan faham CEC ini adalah ibarat kita ukur saiz span di dalam tanah. span penyerap air dan baja. Tanah berpasir ada span yang kecil. Bila letak baja, hujan lebat sikit, baja terus hanyut hilang. Tapi bila CEC tanah tu tinggi, bermaksud span dalam tanah tu besar. Ia mampu pegang dan simpan nutrien baja kuat-kuat supaya akar pokok ada masa untuk hisap. Betul. Jadi pasu TKS ni secara perlahan-lahan membesarkan span tanah anda. Terjemahan sains ke bahasa ladang yang sangat baik. Selain membesarkan span, ia juga merendahkan ketumpatan pukal atau bulk density tanah. Ketumpatan pukal tu macam mana pula? Kalau ketumpatan pukal tinggi, tanah tu padat macam kek bantat. Akar susah nak bernafas dan bergerak. Bila ia direndahkan, tanah menjadi lebih beliang macam kek span, jadi air dan udara mudah masuk. Ini menyokong pertumbuhan akar putih yang sihat. Sekadar tambahan di sini, memandangkan penguraian pasu ini melibatkan perubahan keasidan tanah atau pH menjadi lebih baik dan ada penambahan nutrien pelepasan perlahan daripada dolomit, melakukan ujian makmal tanah untuk memantau tahap keasidan dan ketersediaan nutrien adalah sangat penting bagi pihak pengurusan. Begitu juga dengan ujian daun dari semasa ke semasa. Sangat tepat. Ini bagi memastikan ladang anda mendapat preskripsi pembajakan yang paling tepat dan tidak berlaku pembaziran input. Setuju.
Ujian tanah dan daun adalah langkah wajib jika kita mahu mengurus secara tepat. Lebih-lebih lagi apabila kita memasukkan ejen penambahbaikan biologi ke dalam blok penanaman kita. Nota ringkas, beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu selepas ini supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan, tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Baik, mari kita tukar segala data sains dari Peru ini kepada tindakan strategik. Macam mana kita nak tukar idea ini jadi perniagaan di Malaysia? Ya, itu sasaran kita hari ini. Koperasi pekebun kecil di Malaysia perlu melihat perkara ini sebagai jalan keluar dari sistem konvensional. Bayangkan senario ini. Koperasi kumpul dana untuk beli mesin pembentuk termo, Okey. ambil sisa TKS dari kilang, proses dan hasilkan pasu biodegradasi ini secara besar-besaran. Dan secara matematiknya, ini sangat menguntungkan. Ahli-ahli koperasi tak perlu lagi keluar duit beli beg poliplastik hitam untuk tapak semaian kelapa sawit atau integrasi tanaman tunai yang lain. Ya, mereka boleh beli pasu TKS ini dengan harga subsidi koperasi. Lebihan pasu pula boleh dijual kepada ladang estet besar di sekeliling mereka. Kita bukan saja dapat mengurangkan kos dan mencipta sumber pendapatan baharu. Malah, kita menghentikan sepenuhnya masalah plastik dan mikroplastik di tanah kita sendiri. Betul. Ia membentuk satu ekonomi kitaran daripada sisa kelapa sawit kembali kepada anak pokok kelapa sawit. Dari segi jangka masa panjang, ini akan memelihara kesihatan tanah tapak semaian dan ladang itu sendiri. Memang cantik kitaran tu. Tetapi untuk mencapai kecekapan sebegini, pengurusan data ladang adalah kritikal. Anda tak boleh buat ini secara tekanan. Betul. Menguruskan operasi koperasi, membaca keputusan sampel tanah dan menentukan bila patut beralih kepada inovasi sebegini perlukan ilmu. Tapi anda tak perlu pening memikirkannya berseorangan. Tepat sekali. Kepada rakan-rakan pekebun yang sedang mendengar, anda boleh mendaftar di cropdrive.ai. Kini sudah wujud satu sistem teknologi kecerdasan buatan AI yang sangat canggih untuk membimbing anda menguruskan kesihatan tanah dan pembajaan langkah demi langkah. Ya, dalam sistem tersebut, ada pembantu maya bernama Palmira yang sentiasa bersedia untuk membantu dan menjawab soalan-soalan agronomik anda pada bila-bila masa. Sangat membantu. Sistem ini bukan calang-calang, ia dibina oleh pasukan pakar antarabangsa tetapi direka khusus dan eksklusif untuk memahami keperluan, cuaca dan cabaran unik pekebun kecil di Malaysia. Dan komersial gergasi. Betul. Malah, sistem ini sangat cekap membantu anda mentafsir fail keputusan ujian makmal tanah atau daun yang rumit tu dan menukarnya menjadi jaduan baja yang ringkas. Matlamat utamanya, satu sahaja, capai sasaran tan hektar yang maksimum. Ya, tan sehektar yang tinggi adalah kunci keuntungan. Kami galakkan anda sertai ratusan pekebun kecil Malaysia lain yang sudah pun menggunakan CropDrive untuk menaikkan pendapatan bulanan dan pada masa sama, berjaya menurunkan kos pembaziran baja mereka. Semasa kita menghampiri penutup, mari fokus kepada apa yang anda boleh buat esok hari. Pertama, bawa topik pasu TKS ini ke meja mesyuarat jawatan kuasa Persatuan Pekebun atau koperasi anda. Jadikan ia agenda perbincangan. Idea yang sangat benas. Kedua, buat semakan audit di tapak semaian anda berapa banyak kebergantungan kita pada plastik sekarang. Dan adakah sisa plastik itu sedang mencemarkan blok ladang tanpa kita sedar? Langkah besar bermula dari kesedaran kecil. Baik, sebelum kita berpisah, ingat tak rahsia besar yang saya janjikan di awal perbincangan tadi? Oh ya, fakta mengejutkan tu? Bila penyelidik buat analisis nutrisi ke atas bahan pasu TKS ini, mereka jumpa satu fakta yang luar biasa. Pasu yang kita anggap sebagai sisa buangan ini rupa-rupanya mengandungi nilai tenaga sebanyak 332.96 kilokalori bagi setiap 100 gram. Wah, 332 kilokalori. Ya, ia datang padat dengan karbohidrat dan juga sejumlah kecil protein. Jadi, nilai tenaga itu yang sebenarnya menerangkan mengapa mikrob dan kulat tanah tadi berpesta dan sangat pantas menghancurkannya. Betul? Ia secara teknikalnya adalah makanan grade tinggi untuk energi tanah. Tepat sekali.
Pasu ini bukan sekadar bekas fizikal. Secara literalnya, sebaik sahaja ia masuk ke dalam tanah, ia adalah hidangan makanan berkhasiat tinggi yang memberi tenaga segera kepada populasi mikrob yang menyuburkan tanah anda. Luar biasa. Ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik. Apa lagi makanan super tersembunyi yang ada di bawah longgokan sisa ladang anda yang belum kita manfaatkan? Sesuatu yang patut anda fikirkan sambil berjalan di celah pelepas sawit esok pagi. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.